Kalau saya suruh pergilah membaca. Orang yang berjaya dia mesti membaca. Membaca je. Ada tak nasihat-nasihat Haji kepada usahawan-usahawan muda yang nak masuk dalam bisnes? Datang daripada hati Haji. Maksudnya nasihat yang seterus ikhlas macam seorang ayah kepada anak-anak muda yang nak berkecimpung dalam bisnes ni. Pertamanya bukan nasihat, mula-mulanya adalah syabas lah kalau berani berimpian tu dah satu pencapaian dah ya. Berani teringin itu satu benda yang sangat bagus dah. Dan kena susulilah fikir, timbang fikir, yakinkan diri dan buat keputusan dan tak akan rugilah insya-Allah ya. Dan niatkan kerana Allah, aku ni buat peniaga ni supaya aku boleh tolong keluarga aku boleh tolong umat Islam. Mulakan niat begitu ya. Dan aku suka untuk membangunkan diriku kan, lebih rasa ada freedom istilahnya kan, sebagai tidaklah nak makan gaji sebagainya. Itu mulakan itu dulu kan. Lain tu kena susulilah dengan, kalau saya suruh pergilah membaca. Orang yang berjaya dia mesti membaca je. Yang keduanya, kalau kata bahasa Arab bi'ah, kena ada suasana yang baik. Berkawanlah dengan orang yang meniaga. Jangan kita nak meniaga, kita pergi berkawan dengan orang macam cikgu. Bukan salah cikgu tu, cikgu fikir cara cikgu lah. Jadi dia kena cari jalan. Contohnya dia buat kelab, buat persatuan peniaga-peniaga baru atau peniaga-peniaga sebagainya. Macam BBC ya. Buat macam tu. Dan buat macam tu dan organize lah supaya kerapkan mendengar sesi-sesi yang memberi dia semangat. Kan kerap mendengar sesi yang membuat dia persediaan lebih bagus. Dari segi fikiran minda, dia persediaan minda dia, spiritual dia dan aspek-aspek lain lagi. Dia akan berjaya lah. Kena jadi kawan yang macam tu. Jangan pergi yang lain, jangan pergi orang yang suka lara, jangan orang suka buang masa, tak boleh lah. Dia sunnah begitulah. Kalau kita nak jadi businessman, you kena think, behave, walk, talk, istilahnya like a businessman. Baru kita psyche badan seluruh diri kita untuk jadi itu dah menerima apa sahaja cabaran. Tapi saya sebut lepas ni, kalau kita follow the basic rule, insyaAllah kita tak akan salah lah. Apatah lagi kita ada Allah bersama kita.